Teknik assertion, penegasan, merupakan salah satu bentuk propaganda yang paling mudah tetapi sangat berkesan, di mana ia berfungsi dengan menyatakan sesuatu idea yang boleh diperdebatkan sebagai satu fakta yang mutlak tanpa memberikan sebarang bukti, alasan, atau penjelasan. Teknik ini mengambil kesempatan ke atas sifat manusia yang secara lumrahnya mudah percaya pada apa yang diberitahu, terutamanya jika kenyataan tersebut selari dengan apa yang sememangnya mereka ingin percayai. Matlamatnya adalah untuk mengetepikan pemikiran logik dan merumitkan sesuatu isu, supaya sasaran terus menerima mesej tersebut tanpa banyak soal. Berikut adalah penerangan bagaimana teknik penegasan ini digunakan daripada sudut politik, kehidupan harian, dan cybertropa, tentera siber, berserta 3 contoh baharu, bukan dari sumber, bagi setiap kategori. 1. Dari sudut politik. Dalam bidang politik, teknik penegasan digunakan secara meluas untuk menanam ideologi, meraih sokongan, atau menjatuhkan pihak lawan. Ahli politik akan mengeluarkan kenyataan yang meyakinkan mengenai kehebatan parti mereka atau keburukan lawan tanpa menyertakan fakta, data, atau pelan tindakan yang sebenar. 3 contoh baharu. 1. Hanya parti kita satu-satunya harapan yang mampu menyelamatkan ekonomi negara daripada muflis. 2. Calon pihak pembangkang sama sekali tidak mempunyai kelayakan dan pengalaman untuk mentadbir kerajaan negeri. 3. Kenaikan cukai yang diperkenalkan ini tidak akan membebankan rakyat golongan berpendapatan rendah langsung. 2. Dari sudut harian, pengiklanan dan interaksi sosial. Dalam kehidupan harian, teknik ini sangat ketara dalam stereotaip masyarakat dan pengiklanan komersial. Pemasar dan pengiklan menggunakan penegasan secara bebas untuk meyakinkan pengguna bahawa produk mereka adalah yang paling unggul di pasaran, walaupun tiada bukti saintifik atau logik yang menyokong dakwaan tersebut. Apabila mesej ini diserap oleh pengguna, matlamat pengiklan telah pun berjaya. 3 contoh baharu. 1. Syampu jenama X adalah syampu nombor 1 di dunia yang menjamin rambut lebat dalam masa 3 hari. 2. Semua anak muda zaman sekarang malas bekerja dan hanya tahu bermain telefon. 3. Minuman kesihatan ini dijamin 100% berkesan untuk menyembuhkan segala jenis penyakit kronik. 3. Dari sudut cybertropa, tentera siber. Walaupun istilah cybertropa tidak dinyatakan secara khusus dalam sumber, konsep ini boleh diadaptasikan pada penggunaan internet dan media moden sebagai alat propaganda. Cybertropa menggunakan teknik penegasan di platform media sosial dengan menyebarkan tuduhan, khabar angin, atau persepsi secara berulang kali seolah-olah ia adalah kebenaran mutlak. Mereka mempergunakan teknik ini untuk mencipta ilusi bahawa sesuatu pandangan itu adalah fakta yang disokong ramai, dengan matlamat memanipulasi emosi serta pendapat umum secara pantas tanpa perlu berdebat secara logik. 3 contoh baharu. 1. Berita yang sedang tular ini adalah 100% benar, pihak berkuasa sengaja cuba menyembunyikan fakta ini daripada rakyat. 2. Pemimpin X terbukti telah menyeleweng wang rakyat bernilai jutaan ringgit. Ini adalah fakta yang tidak boleh disangkal oleh sesiapa lagi. 3. Berdasarkan sentimen di internet, 99% rakyat Malaysia membenci dan menolak dasar kerajaan pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.